Apa makna ta'at? Ta'at apa makna ta'at? Ini bahagian yang paling susah kita sebut tadi. Yang paling susah nak taat tu sebab apa? Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu dicipta dengan banyak kelemahan. Dia banyak kelemahan, kita pun banyak kelemahan. Akhirnya apa yang jadi? Bertembung dua kelemahan. Kalau tak diuruskan, ini yang jadi bergaduh suami isteri. Maka saya suka nak sebut gini, kita jadi orang perempuan ni kan. Hidup di zaman yang suami kita tak ada nak fikir apa kita rasa. Hidup di zaman yang suami kita ni lah kepala dia macam mana nak cari nafkah, macam mana nak senangkan isteri, macam mana nak kenyangkan perut anak ni. Kadang-kadang suami tak sempat nak tengok benda-benda macam tu. Jadi saya suka untuk ajak pada semua wanita-wanita depan saya ni, mana yang kita boleh tolak ansur lah. Tak rugi pun. Siapa yang dia bantu suami dia pada mana-mana bahagian yang dia boleh bantu, ini namanya sedekah. Bila nama sedekah ni puan-puan, ini jalan pintas nak masuk syurga.